Hai semua, hari tu Cik T ada buat planter box dekat depan ni kan. So Cik T hari ni Cik T nak tukar pokok yang Cik T tanam hari tu. Sebab hari tu orang cakap tak elok kan tanam pokok ni. Jadi Cik T nak tukar. And Cik T nak buat ala-ala Zen Garden kat sini. Tapi ni sebenarnya Cik T dah DIY water fountain ni dalam video sebelum ni. Kalau korang nak tengok boleh tengok yang tu lah. Dia pakai solar je tau. Lepas tu pokok-pokok rose Jepun ni pun Cik T tukar and tanam dekat dalam pasu. Cik T tak nak tanam apa-apa pun dekat atas ni. Jadi Cik T decide untuk tutup and letak batu-batu kecil ni. Cik T beli dekat nursery. Satu beg tu dalam RM25. Cik T beli dalam 2 beg sahaja kat sini. And then ada batu-batu putih ni. Lepas tu Cik T juga ada buat DIY ni. Cik T beli ni untuk buat decoration ni solar tau. Jadi malam kita boleh buka lampu dia dan ada lampu lah. And then ni lampu Cik T tambah juga. And semua kat sini semua pakai solar. Jadi tak perlulah kita buat wiring. Jadi ni dia. Cantik tak area ni. Okay, itu saja video kali ni. Bye.